Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi siakap steam asam jawa. Okey, first bahan dia ikan siakap. Kemudian ada dekat sini bawang putih jeruk, bawang putih, cili padi, kak ketumbar, serai, tomato, bawang holland, cili besar merah, cili padi merah. Yang paling penting sekali, kita kena ada air asam jawa. Ini kita dah pancur. Lanjut siap. Sebelum kita nak rebus ikan, kita kena kelar dulu. Kalau ikan steam kita kita kelar tepi sini. Nah, ini nanti dia lagi mudah lah, lagi senang, cepat nak masak. Okey. Nah, kelar macam ni, kemudian jom kita rebus. Ni kita guna rebus tau. Kita steam dia guna rebus. Biasa kedai tom yum, mana-mana kedai bila steam dia akan rebus. Sebab apa? Sebab rebus dia lagi cepat. Bila air kita dah mendidih, baru kita masukkan ikan. Kemudian kita masukkan sebatang serai. Okey, kita tunggu ikan kita masak. Okey guys, sambil tunggu ikan kita masak, kita nak cuba bahan ni. Cili besar, merah. Yang ni kita buat pedas. Ni pedas ni terpulang masing-masing. Kalau suka pedas sangat, boleh taruh lebih. Dia bawang putih. Kemudian akar ketumbar. Ni bahan ni kita chopper. Okey, masuk dalam chopper. Kemudian bawang putih jeruk. 2 labu air dia nanti. Okey guys, ni bahannya kita dah chopper. Kemudian kita campur sekali dengan ni air bawang putih jeruk. Kemudian kita masukkan sekali dengan air asam jawa. Kemudian kita gaul dulu. Okey, sekarang kita nak bagi peras ke dia. Gula 1, 2 sudu gula, secubit perasa. Okey, kemudian kicap sotong kita taruh 3 sudu, 1, 2, 3. Kemudian kita perahkan sedikit limau nipis, separuh. Okey, kita gaul sekejap. Okey, sambil tu kita potong ladu, bawang holland. Kemudian tomato. Apabila ikan kita dah masak, baru kita masukkan ni angkat. Nampak tu rebusan ikan tadi. Kemudian masukkan bahan yang ni tadi. Dia buka api. Okey, apabila dah mendidih, baru kita masukkan ni bahan yang kita dah tadi. Kita masukkan ikan lagi sekali. Okey, kita tunggu sekejap lagi. Bagi dia sebati dengan ikan tu. Nampak menyederakan ni guys. Okey, akhir sekali kita taburkan daun ketumbar. Okey, tutup api. Okey, sekarang kita boleh angkat. Kita hidang guys. Oke guys, inilah dia siakap steam asam jawa. Marvelous ni. Oke, selamat mencoba. Jangan lupa follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.